Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama kami di TV PSS SMA Bugis Siar. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, warga SMA Bugis Siar telah menjayakan program Semarak Subuh yang berlangsung dengan penuh penghayatan dan semangat urtua. Program ini diadakan bagi menyemarakkan amalan ibadah dalam kalangan pelajar di samping memupuk budaya mencintai masjid serta menghayati keindahan dengan memulakan hari dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai pengisian menarik telah diadakan sepanjang program ini, antaranya solat berjemaah, bacaan maksurat, tazkirah serta aktiviti kerohanian yang memberi manfaat kepada semua peserta. Ikuti liputan kami sepanjang program Semarak Subuh SMA Bugis Siar. Ayuh! Demikianlah liputan kami sepanjang program Semarak Subuh SMA Bugis Siar yang berlangsung dengan penuh pengisian rohani dan suasana harmoni. Semoga program ini dapat menjadi medium untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah cemerlang juga dari segi sasial dan kerohanian. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iza Syamimi untuk pengacara Jilid Imtiaz PSS SMA Bugis Siar.